Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Perkenalkan diri saya, Cikgu Yohaida Yusof. Saya adalah seorang guru bersara. Saya telah bersara pada 1 Mac 2023. Setelah 3 tahun, saya buat keputusan untuk menyumbang kembali ke dalam dunia pendidikan. Semoga ia menjadi amal jariah bagi saya. Saya telah berkhidmat selama 28 tahun. Alhamdulillah, dan sekolah terakhir saya adalah SMK Taman Desa Rawang. Saya telah mengajar ekonomi secara online di Akademi YouTuber pada 2020 hingga 2022, dan pengalaman ini telah banyak mendewasakan saya dan membina kemahiran saya sebagai seorang guru, kerana bukannya mudah untuk mengajar secara online kepada murid-murid satu Malaysia. Saya tidak berkongsi pencapaian saya yang lain kerana saya mahu anda, para guru dan murid-murid di luar sana, menilai saya dengan keupayaan saya mengajar, bukan dengan prestasi pencapaian saya. Dan saya harap anda boleh menerima cara saya mengajar dengan baik, insya-Allah. Amin. Okey, saya akan banyak menggunakan nota grafik dan saya menggunakan contextual learning dan mastery learning untuk ekonomi SPM, dan saya akan membuat soalan-soalan daripada soalan-soalan SPM kertas 1 dan kertas 2 bahagian A untuk mastery learning. Kenapa tak buat kertas 2 bahagian B, Cikgu? Sebab video-video yang awal ini saya lebih menumpu kepada kefahaman dahulu. Nanti bila ada teknik menjawab, saya boleh memfokus juga kepada bahagian pada kertas 2 bahagian B. Video pengenalan ini saya tumpukan khas untuk memberi sedikit panduan ataupun berkongsi sedikit ilmu untuk para guru. Bagaimana cara untuk mengajar anak murid kita, sebab kelas ekonomi ini rata-rata anak murid kita datang daripada kelas pertengahan dan kelas belakang. Semasa saya buat ijazah sarjana master degree dekat UPSI pada tahun 2008, saya mengkhusus kepada multiple intelligence yang telah dipelopori oleh Profesor Howard Gardner. Okey, dan saya buat penyelidikan tindakan, iaitu experimental research. Saya tidak buat penyelidikan tinjauan yang buat survey sahaja. Okey, dan saya test teknik mengajar menggunakan Visual Spatial untuk murid-murid kelas belakang. Okey, dan terbukti ianya berkesan untuk mereka. Daripada pemerhatian saya, kebanyakan murid kelas pertengahan dan belakang adalah Visual Spatial. Kenapa saya kata pemerhatian? Sebab saya tak boleh buat research tinjauan, lepas tu survey kepada banyak-banyak sekolah, satu negeri atau satu daerah atau satu Malaysia, untuk mengesahkan hipotesis saya bahawa murid kelas pertengahan dan belakang adalah kuat kecerdasan ini. Okey, tapi saya buat eksperimental. Saya guna Visual Spatial untuk mengajar mereka dan ianya sangat berkesan untuk murid kelas pertengahan dan belakang. Jika ada mana-mana cikgu yang berminat untuk membuat kajian tinjauan, iaitu survey, untuk sama ada survey satu Malaysia atau satu negeri atau satu daerah, lagi besar lagi baguslah, untuk mengesahkan hipotesis bahawa murid kelas pertengahan dan kelas belakang mempunyai kecerdasan visual dan ruang yang tinggi, saya sangat mengalu-alukan cikgu, kerana ia akan memberi gambaran yang lebih jelas kepada kita tentang kecerdasan murid-murid di kelas pertengahan dan kelas belakang ini. Kita boleh mengubah sesuai pengajaran kita mengikut kecerdasan mereka. Teori kecerdasan pelbagai ini, cikgu, dia adalah berlawanan daripada teori IQ. Teori IQ, kalau kita test dan markah IQ kita adalah suatu nombor tu, dan nombor itu akan tetap, cikgu. IQ kita tidak boleh bertambah ataupun berkurang. Itulah mengikut teori IQ. Tetapi teori kecerdasan pelbagai mengatakan it's not how smart are you, but is how are you smart. Maknanya kita sebenarnya kemahiran kita, kecerdasan kita dekat mana. Dan juga teori kecerdasan pelbagai ini mengatakan bahawa kecerdasan setiap anak murid itu boleh berubah, boleh meningkat
jika ia diberi banyak rangsangan-rangsangan yang sesuai. Teori kecerdasan pelbagai mempunyai 8 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan bahasa, linguistic intelligence. Anak-anak kelas depan memang sangat mahir dalam kemahiran ini. Mereka mahir dari segi berbahasa. Kalau cikgu mengajar pun senang saja mereka faham. Kecerdasan yang kedua adalah visual spatial intelligence ataupun kecerdasan visual, gambar dan juga ruang. Mereka ini sangat-sangat peka kepada bentuk, desain, grafik, gambar-gambar, warna dan sebagainya. Murid-murid daripada kelas pertengahan dan kelas belakang sangat tinggi kecerdasan visual dan spatial. Okey, juga ada kecerdasan muzik dan mudah belajar dengan muzik, menggunakan muzik. Okey, pasang earphone tengah belajar. Dan ada yang kecerdasan interpersonal. Yang ni mereka sangat baik dari segi social skill mereka. Mereka boleh organize orang, boleh handle kawan-kawan dan sebagainya. Dan ada kecerdasan intrapersonal. Dia lebih mengenali diri dia sendiri. Dan juga kecerdasan logik. Okey, banyakkan murid kelas depan dia banyak ni kecerdasan logik. Okey, dan kecerdasan kinestetik ataupun kecerdasan pergerakan. Nak belajar mereka kena bergerak. Sebab tu especially murid lelaki bila kita suruh duduk, mereka susah sikit nak belajar ya. Dan kecerdasan naturalistik atau alam semula jadi ya. Okey, kita seterusnya. Okey, ini daripada observation saya atau pemerhatian saya. Saya tidak boleh membuat penyelidikan tinjauan untuk mengesahkan hipotesis saya ini kerana memerlukan satu penyelidikan tinjauan yang memakan masa dan banyak modalnya. Okey, kelas depan, mereka ni sangat bagus dalam kecerdasan bahasa. Kalau cikgu ajar, cikgu terang kepada mereka. Dia orang boleh masuk dalam kepala, dia boleh hafal, dia boleh ingat. Memang bagus. Terutamanya murid perempuan. Sangat tinggi kemahiran linguistik mereka, kemahiran bahasa mereka. Dan murid kelas depan, mereka sangat bagus dari segi kemahiran logical thinking mereka. Sebab tu mereka duduk kat kelas depan. Bagi kelas pertengahan dan juga kelas belakang cikgu, kebanyakan murid ni adalah murid-murid yang tinggi kecerdasan visual spatial atau kecerdasan gambar dan kecerdasan ruang. Murid-murid yang visual spatial ini, mereka sangat suka menghafal cikgu. Kalau murid-murid kelas depan ni, kalau cikgu cerita kat diorang, mereka sudah boleh dapat, mereka boleh faham dan mereka boleh hafal dan mereka boleh muntahkan balik dalam peperiksaan. Tetapi bagi murid kelas pertengahan dan belakang ni, murid-murid visual spatial intelligence ni, dia orang suka sangat untuk menghafal kerana untuk menghafal mereka perlu faham dahulu kenapa. Jadi cikgu kena ajar why. Setakat cikgu ajar what ataupun cikgu bagi fakta ataupun cikgu bagi konten sahaja, mereka tak boleh cikgu. Kelas depan tak apa, cikgu bagi what, cikgu bagi konten, diorang dah boleh simpan, diorang boleh muntahkan balik dalam exam. Tapi untuk murid visual spatial, cikgu kena ajar why, kenapa, supaya bila mereka faham, baru mereka boleh hafal. Dan juga nota cikgu perlulah nota yang sangat graphical sebab mereka adalah visual learner. Kalau cikgu bagi nota yang biasa yang ada nombor 1 ABC, nombor 2 ABC, nombor 3 ABC. Nota yang standard macam tu cikgu, murid-murid visual spatial ni susah nak faham. Pada mereka itu cuma macam perkataan saja yang tak banyak memberi makna kepada mereka sebab mereka adalah visual learner. Jadi cikgu kena bagi nota yang graphical untuk mereka, baru mereka boleh faham. Cikgu perlu bubuh banyak gambar, banyak diagram, banyak jadual, guna warna dan macam-macam. Yang cikgu barulah benda tu berkesan. Apabila pembelajaran itu berkesan dan mereka faham, murid visual spatial ni dia boleh hafal kalau dia faham dan dia boleh jawab exam dengan baik. Cuma masalah mereka nak dapat tu PDPC kita cikgu, itu yang kita kena guna cara mereka belajar.
Baik, saya juga dalam video ini saya akan banyak guna contextual learning, pembelajaran contextual. Dan saya akan pergi kepada nombor 1 ialah meaningful learning, iaitu pembelajaran yang bermakna, yang mana saya akan menggunakan pengalaman hidup murid, contoh-contoh daripada pengalaman hidup murid. Dan jadi contoh-contoh ni relevan pada mereka. Kalau kita bagi contoh dalam buku teks semata-mata, benda yang mereka tidak biasa, mereka susah nak ikuti, maka pengajaran kita pun masih lagi kurang berkesan, ya. Jadi kita kena gunakan pengalaman hidup mereka supaya benda tu jadi engaging, maknanya mereka boleh ikuti kita. Okey, dan dalam saya punya video ni saya akan cuba membentuk critical and creative thinking murid-murid. Ada aktiviti yang saya bagi yang untuk membentuk critical thinking mereka dan creative thinking mereka, insya-Allah. Okey, di mana saya akan cuba mengasah bakat mereka untuk menganalisa dan juga untuk membuat penilaian, dan daripada itu mereka boleh keluarkan idea-idea baru, dan saya akan cuba latih mereka untuk membuat problem solving ataupun penyelesaian masalah. Kerana dalam kertas 2 bahagian B akan ada soalan KBKK, soalan KBAT, soalan yang mencabar kemahiran-kemahiran ini, dan kemahiran-kemahiran ini sebenarnya boleh dibentuk. Semua kecerdasan boleh dibentuk, cikgu. Okey, ini adalah nota yang telah diringkaskan oleh sahabat saya, Cikgu Ika daripada Sekolah Al-Amin. Okey, dia meringkas dan saya suka nota dia. Okey, so konten yang melekat dalam generasi alpha, iaitu anak-anak murid yang senang kita mengajar sekarang di sekolah ni, mestilah wajib ada satu, bila kita mengajar mesti ada contextual, mesti ada makna pada mereka, kan. Alright, kita tak boleh mengajar benda yang di luar konteks mereka. So, kena ada contextual. Lepas tu, kena boleh dirasai pengalaman. Tadi dah contextual. So, kemudian ada pengalaman. Kita menggunakan pengalaman mereka, ya cikgu. Dan emosi mereka. Boleh, dan benda yang kita ajar tu mesti boleh dibayangkan. Cikgu menggunakan bahasa yang mudah. Diorang boleh ikut, diorang boleh bayangkan dalam minda mereka. Dan nota kita mestilah nota yang digrafikkan. Sama ada cikgu guna jadual, atau cikgu guna peta minda, atau cikgu guna warna, atau cikgu guna apa-apa sahaja yang grafik. Kemudian menyentuh jiwa dan hati mereka, ya cikgu, supaya ianya melekat dalam minda mereka. Kemudian kita menggunakan cerita. Kalau kita tengok Allah SWT banyak menggunakan cerita dalam Al-Quran untuk mendidik kita, kan. Gunakan cerita, analogi, sebab dan hikmah. Jadi barulah mereka boleh ikuti dengan lebih baik lagi. Okay, insya-Allah bila ilmu hidup barulah ia tinggal lama. Dan juga cikgu, dalam video-video saya ni saya akan menggunakan mastery learning. Okey, sebab setakat faham benda tu mungkin boleh hilang jika tidak diamalkan. Jadi kita buat mastery learning, iaitu dengan saya membuat soalan-soalan kertas 1 objektif dan juga kertas 2 bahagian A sahaja. Sebab saya lebih kepada nak bagi murid faham, ya, faham dahulu. Bila faham dan buat latihan untuk menguasai mastery learning di akhir video. Terima kasih cikgu dan semua kerana mengikuti video saya hingga ke akhir. Doakanlah saya diberi kesihatan yang baik dan kekuatan oleh Allah SWT untuk menghasilkan video-video PDPC, ekonomi, SPM selepas ini. Video pertama sudah pun on the way. Doakan video-video saya itu akan memberi manfaat yang banyak kepada semua anak murid kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.